Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, wa naf'al intifa' wal ifadah wal istifadah. والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه لنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا الحكمة وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أمر ألسنتنا بخشيتك وقلوبنا بذكرك وسرنا بطاعتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Jadi insyaAllah hari ini kita sambung pengajian kita pada kitab Diyaul Murid bisyarhi Aqidatil Awam fi syarhi Jala'ul Afham fi syarhi Aqidatil Awam. Diyaul Murid kata dah sah pada perbahasan as-sam'u wal basar. Maksudnya as-sam'u wal basar tu tak baca lagi. Tak. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, as-sam'u wal basaru, sam'un dan basar. Terjemah dia adalah pendengar dan pelihat. Jadi as-sam'u dan basar yang kita nak belajar hari ini bukan dengan makna ta'alluq mendengar dan melihat tu bukan, tapi dengan makna sifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita yakini, kita beriman bahawasanya dia ada sifat yang namanya as-sam', satu lagi sifat yang bernama al-basar. Boleh? Bukan kita nak bicara pasal Allah Subhanahu wa taala tu mendengar dan melihat. Betul tak? Itu cerita apa ni? Kita bahas berkait dengan sifat ni. Nak cerita sini, Allah Ta'ala ada sifat dan sifat tersebut adalah sifat ma'ani, sifat yang bangsa ada. Sifat tu dipanggil dengan as-sam'u dan sifat tu dipanggil dengan al-basar. Tepat kita, tanah Jawi kita, antara terjemahan yang masyhur untuk sifat as-sam'u dan al-basar ni adalah pendengar dan pelihat. Pendengar dan pelihat. Wahuma dan bermula keduanya itu, as-sam'u dan al-basar, adalah sifatani, adalah dua sifat. Macam kita sebutkan dah sebelum ni, setiap sifat ma'ani selain daripada hayah, maka dia akan ada matalibus sab'ah. Pada akhir majlis lepas tak silapnya, kita syarah dah benda ni, iaitu kita boleh katakan pada tiap-tiap sifat ma'ani, dia tu sifatun wujudiyah, qadimah, azaliyah, mukhalifatun lil ghair, qa'imatun bidhatihi ta'ala, wahdaniyatun, dia ada ta'alluq dan ada muta'allaq. Tamam? Jadi cukuplah tu 7. Boleh dah? Jadi setiap-tiap sifat ma'ani tu sifat yang bangsa ada. Maksud ada ni maksudnya kalau Allah Ta'ala bukakan hijab kita, kita boleh tengok sifat tu. Seperti mana kita boleh tengokkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat ni adalah sifat yang qadimah. Mana sifat ni tidak ada mula. Dia apa? Dia tu tadi sabit pada azali. Tidak ada permulaan baginya. Yang ketiga, dia sifat yang baqiyah. Apa maksud baqiyah? Yakni sifat ni tadi adalah sifat yang berkekalan, tak terima binasa. Walaupun dengan tiupan sangkakala, dia tidak binasa sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Boleh? Adapun makhluk, bila dia mati, tidakkah dia tu binasa zatnya dan sifatnya? Bala.
zatnya binasa, sifatnya pun binasa. Begitu juga pada tiupan sangkakala yang pertama, boleh nafkhatul halak yang kita sebutkan, maka apa? Ketika tupung dia binasa, semua binasa, zat dan sifat. Tapi zat Allah Ta'ala dan sifat-sifat ma'aninya tidak binasa. Boleh? Sebab apa? Sebab sifat-sifat ma'ani dia tu baqiyatun, kekal. Yang ketiga, sifat-sifat ma'ani dia ni apa? Mukhalifatun lil ghair. Apa maksud mukhalifatun lil ghair? Yang ni apa? Yang ni apa? Sifat ni tak sama dengan sifat yang ada pada makhluk. Sifat ma'ani Allah Ta'ala ni, walaupun pada makhluk dipanggil basar, walaupun pada makhluk dipanggil juga sam'un, walaupun pada makhluk dipanggil juga qudrah ila akhirih, tapi qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala tak sama dengan qudrah makhluk. Sam'un dan basar Allah Ta'ala tak sama dengan sam'un dan basar makhluk. Qa'imatun bi zatihi ta'ala, ada pada zat Allah Ta'ala. Ada pada zat Allah Ta'ala, yang ni sifat ni dia ada pada zat Allah Ta'ala dan tidak berhajat kepada pencipta. Kita tak kata sifat ni sifat ni diciptakan oleh zat Allah. Kita tak kata gitu. Kerana kalau sifat ni diciptakan zat Allah Ta'ala, dia hadis ke qadim? Dia hadis lah. Dia barulah, sebab dia tu tadi ada selepas daripada tiada kan? Itu takrif benda baru. Jadi sifat-sifat ma'ani Allah Ta'ala ni pun apa? Tidaklah diciptakan oleh mana-mana muhdis yang mengadakan. Lepas tu sifat ni pula wahdaniyatun esa. Sifat ni esa ya ada. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya ada satu sam'un, satu basar, satu qudrah, satu iradah, satu ilmun, satu hayyun, satu kalam. Faham tak? Adapun makhluk, kita di tangan kiri kita ada satu qudrah. Tangan kanan kita ada satu qudrah lain pula. Contohnya, dalilnya, kalau contoh tangan kita ni banyak guna hari ni, kita buat hijau tangan ni hari ni. Kita letih. Kita boleh angkat lagi tangan ni. Itu maksudnya ada lagi qudrah. Hari ni tak ada lah. Tak gerak dah. Bila dia ada pula, kena cah dia dengan tawak hijau, rehat. Boleh letak tangan molek dan sebagainya, pakai ubat dan sebagainya. Maka apa? Boleh guna tangan yang kiri balik. Dan itu juga tanda qudrah tu kita tu qudrah yang hadisah. Faham? Apa? Apa? Mampu? Lala, buka tikar. Lala, nak buka tikar. Tak ada. Salah. Tolak. Ni lalak. Tolak dua-dua. Lalak, dia tidak lalak. Tidak lalak benda lain ni. Maksudnya ni lalak tunggu. Ni hasil daripada mungkin tak tutup dekat kembali. Dan ini tanda nak masuk musim panas dah. Baik. Jelas tu dah? Tu orang panggil apa? Orang panggil sifat-sifat ma'ani. Gitu belakang Baik, jadi seperti mana musannif katalah, cuma musannif tak sebutlah belakang matalib. Kalau kita perasan, musannif hanya sebut pertama qadimatan. Nampak tak? Sebelum tu ada apa? Wujudiyatan. Mungkin kita boleh tanda sa hak penuh. Kita tanda hak penuh sa sebab rasa sebelum ni kita tak tanda hak ni tak. Mana kita tak tanda matalibus sab'ah hak penuh secara rabi', jadi kita tanda sa. Maknanya yang lain kias, melainkan sifat hayah. Sifat hayah tak adalah dua lagi tu. Tak adalah ta'alluq dan juga muta'allaq. Okey? Okey, tanda dulu sifatani. Tulis itu wujudiyatani. Wujudiyatani. Qadimatani. Baqiyatani. Mukhalifatani lil ghairi. Qa'imatani bi dhatihi ta'ala. Ila akhirnya. Kalau kita kira tu ada berapa dah? Ada 5 kan?
Jadi, segala sifat ma'ani 5 ni akan ada. Akan ada 5 ni. Tapi kalau sifat yang selain pada hayah, tambah 2 lagi. Ta'alluq dan muta'allaq. Jadi berapa? 7 lah. Sebab tu dipanggil matalibus sab'ah. Jalan Matalibu as-sab'ah tambah ta'alluq dengan muta'allaq. Setengah ulama dikira gini. Dia kira sifat ta'alluq dan muta'allaq tu satu. Ta'alluq dan muta'allaq tu satu. Lepas tu sifat tu kira dah nombor satu. Maksudnya gini. Sifat, lepas tu sifat apa? Sifat wujudiyah. Qadimatan, baqiyatan, mukhalifatan lil ghair. Qa'imatan li zatihi ta'ala. Apa tu? Wahdaniyatan ataupun wahidatan. Boleh? Jadi berapa situ? Satu dulu. Sifat ne. 7. Dak. Sifat tak kira. Apa tadi? Ta'alluq dengan muta'allaq tak kira sah. Jadi yang ketujuh tu adalah ta'alluq dengan muta'allaq. Faham tak? Sekali lagi, sifatun wujudiyatun, qadimatun, azaliyatun, qa'imatun lil ghairi, wahdaniyatun, lepas tu, apa kita sebut? Wujudiyatun, sifatun, wujudiyatun, qadimatun, azaliyatun, mukhalifatun lil ghairi, qa'imatun bizatihi ta'ala, wahdaniyatun. Lepas tu, ta'alluq dengan muta'allaq tu, kira sah. Faham tak? Tu. Jadi 7. Maksudnya, hayah akan ada berapa? Akan ada ne. Sebab ta'alluq dengan muta'allaq. Faham tak? Tu bahab tu. Bahab tu nya kita. Kira. Tamam? Jadi, matalibus sab'ah. Jadi, tiap-tiap sifat ma'ani tu ada ne lah. Tiap-tiap sifat ma'ani tu ada ne. Lepas tu tambah yang ketujuh. Untuk selain daripada hayah. Bukan 5 tadi lah. 5 tu kurang kita kira. Ne dah. Faham tak ne? Tu. Alhamdulillah. Baik, sekarang ini sifat sam'un dan basar adalah sifat yang selain daripada hayah. Maka dia ada ta'alluq dan muta'allaq. Ta'alluq ni kena faham dia istilah ya. Maksud dia apa? Kerja lah. Kerja, tugas kepada sifat. Faham tak ta'alluq? Kena faham lah. Jelas benda ni senang lah. Kita kena ittifaq gini. Akidah muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW boleh dipahami kepada semua pihak. Semua peringkat boleh faham. Dan akidahnya senang ya, hak wajib fardu ain tu. Boleh dah? Tu. Hanyalah gapo ulama mendatangkan huraian dengan lebih panjang dan sebagainya, dengan kaedah mantik dan sebagainya untuk menjaga kefahaman tersebut. Jelas tu. Baik. Jadi hak kita learn ini kita kena pasak dulu gear kita sebagai muslim, iaitu faham akidah. Jadi gapo ta'alluq adalah tugas. Bila suatu zat bersifat dengan sam'un, gapo akan berlaku? Dia mendengar. Betul kita makhluk kan, kita ada pendengar, kita ada telinga. Gapo kita dapat daripada kita ada telinga? Kita boleh mendengar. Itu orang panggil ta'alluq lagu tu. Jelas Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan as-sam'u, kita tak kata Allah Taala ada telinga. Betul kerana telinga tu hak makhluk kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat dengan as-sam'u dan bersifat dengan al-basaru yang kashifu bihi ma al-mawjud. Nyatalah dengan keduanya itu, yakni as-sam'i wal basari al-mawjud, akan segala perkara yang ada. Baik. Al-mawjud ta'rif dia adalah apa? Ma yuhassu bi ahadil hawasil khamsah. Ma yuhassu bi ahadil hawasil khamsah. Benda yang dikesan, diidrak daripada salah satu hawasil khamsah. Boleh? Jadi hawasil khamsah gapo 5 tu? Pertamanya pendengar, keduanya pelihat, ketiganya apa? Sentuh ni lah kulit-kulit luar kita ni. Yang keempatnya apa? Perkecak, yang ni rasa dengan lidah. Yang kelimanya perhidu dengan hidung. Jadi benda yang kita boleh dengar, benda yang kita boleh lihat, benda yang kita boleh sentuh, benda yang kita boleh bangunkan dia, benda yang kita boleh rasa dengan lidah kita, semuanya dipanggil dengan
maujud. Maka Allah Subhanahu wa taala nyata baginya itu sekalian maujud. Sebab tu menterjemahkan apa? Yang kasyifu dengan mendengar ni, pada satu sudut dia menyempitkan madlul. Apa? Kita nak faham maujud nanti. Sebab kita makhluk gini. Kita sebut tak kita dengar warna? Makhluk, kita sebut tak kita dengar warna? Tak, kita tak sebut. Sah? Allah Subhanahu wa taala dengan as-sam'u dia nyata baginya warna. Sebab tu kalau kita hurai, kita kata Allah Taala ni mendengar warna, bagi setengah orang dia akan mana mendengar warna? Faham tak? Sebab dia adatnya dia tak biasa tengok orang mendengar warna. Sebab itulah kita kena faham telinga kita mendengarkan suara, hubungan telinga dengan suara itu hubungannya apa? Akli ke hubungan adi? Hubungan adi maksudnya boleh tak Allah Subhanahu wa taala nak jadikan telinga kita ni mampu untuk menidrakkan benda yang diidrakkan oleh hawas yang lain? Boleh. Masalahnya telinga kita boleh mendengarkan, boleh apa? Mengidrakkan warna. Telinga kita boleh mengidrakkan bau. Telinga kita boleh mengidrakkan apa? Rasa yang disentuh dengan pesentuh ila akhirih. Kerana apa? Hubungan telinga dengan suara hanyalah hubungan adi. Begitu juga mata. Kita tengok warna kan? Kita tengok benda kan? Tengok benda besar, kecil, warna dan sebagainya. Hubungan mata dengan melihat. Hubungan mata dengan apa? Dengan warna-warna ni. Hubungan apa? Hubungan adi. Hubungan apa? Hubungan adi. Hubungan pada adat. Boleh? Maksudnya kita boleh terima tak pada akal kita, mata melihat dan juga mengidrakkan perkara yang selain daripada warna, yakni suara. Suara diidrakkan oleh apa? Telinga pada adah. Tapi boleh tak mata kita nak idrakkan suara? Boleh. Boleh tak mata kita nak mengidrak dan mendapatkan bau? Boleh tak? Boleh. Kerana hasilnya adalah semuanya adalah makna yang akan sampai kepada diri seorang. Baik. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kelebihan ni pada setengah orang. Boleh. Dan masa aja Aqaid Nasafiyah dulu ada seorang itu dia hantar kajian melihat kajian mendengar ke warna menggunakan alat boleh yang dipasang pada telinga dan telinga tu jadi boleh mendengar ke warna. Dia boleh idrak warna, faham tak? Dia boleh beza warna ni. Begitu juga kita pernah jumpa orang yang dia jilat benda, dia boleh tahu warna tu warna apa. Maksud dia berjaya mata. Dan kita pun nak percaya benda ni, mestilah kita tengok dulu, takut dia kacau mata kau, gana kau, dia buka sikit-sikit kan. Tapi dia tak. Maksudnya kita tutup dah dan kita pasti dah, dia tak nampak dah kahwin ni. Tapi bila dia jilat benda tu, dia boleh ayat warna apa. Dan bukan sihir apa lah. Itu tandanya apa? Perasa dia, Allah Subhanahu wa taala carikan adat, boleh mendapatkan juga selain daripada rasa. Dapat juga warna. Apa kita bahas itu? Hubungan dia hubungan adah. Kalau dia tu tak di hubungan akal, akan berlaku tak benda-benda lagu tu? Tak akan berlaku, tak akan ada kajian itu dan sebagainya. Budak mustahil pada adat. Faham tak? Gitu. Jadi, khulasahnya gini. Adakah pelik kita kata Allah Subhanahu wa taala dengan as-sam'u dan al-basaru dia yang kasyifu lahu sairul mawjudat? Pelik tak? Tak boleh. Jawab tak apa? Tak apa. Tak boleh. Maksudnya mawjudat tu tadi sama ada dia mubsarat, benda yang dilihat. Mubsarat, benda yang dilihat oleh panca indera mata makhluk. Ataupun benda tu tadi adalah masmu'at, benda yang biasa didengar oleh telinga makhluk. Ataupun benda tu tadi biasa madzuqat, benda yang dirasakan dengan lidah makhluk. Ataupun benda tu tadi adalah masmumat, benda yang biasa dihidung oleh hidung makhluk. Dan benda tu tadi adalah malmusat, benda yang disentuh oleh pesentuh makhluk. 5 benda ni semua kita himpun dengan nama mawjudat. Jadi adakah menjadi pelik as-sam'u yang kasyifu lahu sairul mawjudat walaupun selain pada masmu'at? Tak. Tak? Jelas Jadi Allah Subhanahu wa taala nyata baginya sekalian mawjudat dengan pendengar dia. Faham?
Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepadanya apa? Allah Subhanahu wa taala yang ada pendengar nyata padanya sekalian maujudat. Jadi kalau kita nak kekalkan lafaz mendengar tu kan. Jadi kita katakan Allah Taala mendengar tak warna? Mendengar. Allah Taala mendengar tak rasa? Allah Taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar tak bau? Allah Subhanahu wa taala mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar tak rasa kita sebut dah. Ni rasa sentuh ni, sentuhan. Allah Taala dengar juga. Faham? Tapi ingatlah, mendengar dalam bahasa Melayu tu, dalam bahasa Arab, muradnya adalah yang kasyifu. Faham? Muradnya adalah yang kasyifu. Jelas tak tu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dengan asam dia tu tak ada benda jadi jahil. Jadi tak dapat dengan sebab apa? Dengan sebab hanya ada asam tu. Kalau makhluk, kalau kita tengok adat makhluk kan, kalau dia tak ada apa? Dia tak ada telinga ataupun dia tu jadi tuli, pekak tu tak boleh dengar deh. Kalau dia pekak, hilang segala masmu'at, dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Faham tak? Tapi dia boleh lagi tak melihat? Boleh. Tapi nak tanya, kalau orang tu dia tak ada telinga, ini tak ada langsung alat yang pada adatnya benda tu diguna untuk mendengar. Boleh tak makhluk tu mendengar? Boleh? Dia boleh mendengar. Allah Ta'ala boleh jadikan dia mendengar dengan alat yang lain. Contohnya dengan kulit-kulit dia. Faham tu kan? Sebab tu kita kena bezakan adah, ta'allukun adi dengan ta'allukun akli. Benda adat dan benda akal. Faham tak? Itu huraian paling mudah lah. Kita rasa boleh kita takdimkan sesuai dengan maqam kita dan sesuai dengan orang ngaji lah. Kita rasa. Ada tak faham? Jelas tak? Payah. Habis cakap. Begitu juga basar. Sebab yang kasyifu bihima, dhamirkan balik pada as-samu dan basar. Jadi al-basaru pun sama. Allah Subhanahu wa taala, kalau kita nak kekalkan lafaz yang kasyifu tu dan kita nak terjemah dengan melihat, maka kita katakan Allah Taala melihat benda yang dilihat oleh mata-mata makhluk. Allah Taala melihat juga suara-suara yang didengarkan oleh telinga makhluk. Allah Ta'ala melihat juga sentuhan-sentuhan. Allah Ta'ala melihat juga sentuhan-sentuhan yang disentuh oleh makhluk. Allah Ta'ala melihat juga apa? Melihat juga bau-bau yang dihidu oleh hidung makhluk. Dan Allah Ta'ala mendengar juga rasa-rasa yang dirasa oleh lidah makhluk. Faham tak? Segala tu adalah segala maujudat. Faham? Segala maujudat. Tapi kalau contoh, benda tu tadi tak ada. Benda tu tadi tak ada. Tapi mungkinlah. Adakah as-samu dan basar akan ta'aluk pada dia? Contohnya gini. Cucu kita semua pada keturunan yang ketujuh. Cucu kita semua tu tadi adalah perkara mungkin kan? Dia boleh timbul. Dia boleh ada. Baik. Cucu tu tadi, adakah as-samu dan al-basar? Sebab cucu tu kalau dia ada, dia akan jadi wujud. Kalau ni dia tak ada lah. As-samu dan basar ta'aluk tak pada dia? Tak lah. Sebab dia ma'dum sekarang ni. Dia tak ada. Faham tak? Tapi ada tak sifat yang lain ta'aluk pada dia? Ada. Sebab apa? Qudrah dan iradah. Sebab apa? Sebab cucu yang keturunan yang ketujuh tadi adalah apa? Perkara mungkin. Faham? Sebab tu bila kita mempelajari benda ni, ta'aluk dan muta'alak ni, kita akan jumpa satu bab lagi bila kita naik lebih tinggi, dia panggil musahih. Musahih ni adalah perkara yang mengesahkan sifat ini boleh ta'aluk kepada sifat ni, benda ni. Misalnya, dalam qudrah dan iradah, musahih dia adalah imkan. Jadi selama mana benda tu bersifat dengan imkan, qudrah dan iradah boleh ta'aluk belaka dengan benda tu. Faham? Sama juga dengan as-sam'u dan al-basar. Apa musahih dia? Al-wujud. Perkara yang mengesahkan sam'un dan basar bertakluk pada dia adalah benda tu ada. Jadi selama mana benda tu bersifat dengan wujud, tak kira lah wujud tu tadi apa? Mubsarat, ataupun masmu'at, ataupun mazuqat, ataupun malmusat, ataupun mashmumat, maka dia boleh bertakluk. Sam'un dan basar boleh takluk padanya. Faham tak? Orang panggil apa ni? Musahih. InsyaAllah kalau ada rezeki kitab yang seterusnya kan, macam nak sebut antum dah, kitab seterusnya yang kita berniat nak baca,
Mungkin sebelum daripada balik tu dah lah. Kitab Syarah Kharidah. Mungkin kita boleh takdimkan perbahasan ni di sana. Sebab kalau antum ingat semua masalah ni yang kita syarah daripada awal kitab, kita boleh cepat dengan kitab tu. Tak? Kita boleh cepat dengan kitab tu. Kita boleh takdimkan masail-masail yang apa, yang sesuai lah sahaja. Dengan yang benda yang kita tak bahas sini, boleh kita akan bahas di sana. Boleh? Tu. Dah sebelum balik. InsyaAllah. Habis sakat tu. Nampak dah? Yang kasyifu bihima al-mawjud. Jadi antum boleh terjemah dua lah sini. Antum nak terjemah melihat, mendengar boleh. Maka tapi kena jelas lah huraya dia tu. Mendengar warna dan sebagainya tu. Azunnu al-amru wadih. Yang kedua adalah terjemah dengan nyata. Seperti mana ibarat kitab Jawi. Nyatalah dengan keduanya itu oleh segala mawjud. Jadi nyata, jadi jelas. Okey? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, fallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ni sami'un, maha mendengar ia. Boleh? Allah subhanahu wa ta'ala ni sami'un, maha mendengar ia. Boleh? Sami'un ke apa? Sami'un yang yasma'u. Ini isyarat kepada ta'aluk lah. Isyarat kepada ta'aluk. Yakni isyarat kepada yang kasyifu tadi. Jadi yasma'u ni antum boleh terjemah yasma'u, antum boleh terjemah nyata lah, boleh terjemah dua. Faham tak? InsyaAllah dah. Kena biasakan dengan ibarat kita akidah. Fallahu ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'in. Mendengarkan tiap-tiap suatu. Jadi apa murad tiap-tiap suatu sini? Apa murad syai' sini? Mawjud. Sama ada mawjud tu masmu'at, ataupun mawjud tu adalah mubsarat, ataupun mawjud tu tadi adalah mashmumat, ataupun mazuqat, ataupun malmusat. Sekarang ni boleh beza dah 5 perkara tu nah. Mazuqat, maksud benda yang dirasa dengan lidah makhluk. Ana tambah lafaz makhluk tu sebab apa? Terkadang orang tu dia semabur bila dia syarah lafaz mawjud. Sebenarnya semabur ni kurang jelas. Bila dia syarah mawjud, masalah disebut mazuqat. Benda tu dirasa oleh siapa? Dirasa oleh Allah Ta'ala. Okay. Benda yang makhluk rasa tu, kita panggil mawjud. Cuma mawjud dalam kategori tertentu. Kita panggil mazuqat. Sebab dia diidrakkan oleh lidah. Kalau dia diidrakkan oleh telinga, kita panggil apa? Masmu. Tapi dia mawjud juga. Faham gitu. Jadi 5 dah. 5 perkara tu. Alhamdulillah. Kulla syai'in, yakni mawjud. Hatta sehingga kan innahu, jadi musannif hatta tu tulis hatta lil ghayah. Hatta musannif di situ adalah ghayah. Kenapa tujuan apa ghayah ni? Tujuannya Allah nak cerita Allah Subhanahu wa taala ni tak ada had pada mendengar dia. Jadi selama mana benda tu ada, walaupun dia sekecil mana, duduk dalam keadaan apa sekalipun, gelak ke, gana ke, Allah Ta'ala akan dengar dia. Faham dah? Jadi itu tujuan ghayah. Tulis situ sikit apa? Tulis situ, ini ialah ghayah. Ini ialah ghayah. Yang menunjuk kepada apabila suatu itu bersifat dengan ada dan mawjud, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dia dan melihatkan dia. Dan nyata bagi Allah sekaliannya. Walaupun
apa jua keadaan, perkara yang ada itu. Boleh? Habis itu. Faham tak? Walaupun apa juga keadaan perkara yang ada itu, yang pentingnya dia ada. Gini, sebab gini, kalau kita kecek dengan pendengar makhluk masalah, yang kita kata adah ni pada benda-benda yang bersuara kan? Baik. Pendengar makhluk ni ada hak tak? Ada hak. Dalilnya kalau contoh, kita nak kecek benda-benda yang penting masalah, boleh? Kita akan kecek jauh sikit. Sebab apa kita gerak ke tubuh kita pergi kepada tempat yang jauh? Sebab kita faham pendengaran makhluk tak ada had. Bila kita duduk jauh, orang lain tak dengar dah benda penting yang kita nak kecek dengan hadha syakhs. Tidak gitu. Misalnya kita nak ayat, Pandi, Tok Guru nak ajak demo sore pergi makan rumah dia. Ada? Nak ajak demo sore sebab nak ajak belakang tak ada. Ajak demo sore. Maka, kawan ni tadi, si A nak ayat ke si B gitu. Maka dia akan bawa si B tu pergi jauh sikit. Ataupun dia tunggu yang lain selain pada A dan B tu pergi jauh sikit. Sah? Apa buat lagu tu? Sebab faham suara dan pendengar itu ada had. Sah? Kalau tak ada had, kita buat tak gitu? Oh, tak boleh buat. Ataupun mesej ni, mesej. Kita mesej. Apa kita mesej? Pasal dia tak ada suara. Sah? Maka kita peheh. Peheh tak nak? Kita peheh? Peheh. Peheh saja. Tak ada suara. Peheh tak? Jadi itu menunjuk kepada suara makhluk ni ada had. Baik, kalau benda tu tadi, dan selalunya orang Arab dia takbirkan benda ni. Untuk menceritakan benda ni tadi susah sangat nak dengar. Iaitu benda yang gelap, yang kecil, duduk jauh, pada tempat yang sangat jauh, dan tempat tu pula gelap. Benda yang gelap dan kecil. Duduk jauh. Boleh. Yang tempat jauh tu tadi juga gelap. Kita dengar tak benda tu? Kita tak dengar, kita tak lihat. Sebab benda tu bersifat dengan sifat tu. Tapi dia tu tadi ada tak? Ada. Allah Ta'ala ta'aluk tak samak dan basar dia pada dia? Ta'aluk. Gitu. Jadi ibarat ni, sama diguna bila nak cerita benda tu tadi, dalam keadaan tadi. Yang ni jauh sangat, gelap sangat, susah nak dengar dan susah nak lihat. Nisbah apa? Nisbah makhluk. Faham tak? Tapi Allah Ta'ala dengar tak? Dengar. Betul Musani kata, hatta innahu yasma'u dabibal namlati as-sauda. Boleh. Bahkan dia Allah Subhanahu wa taala mendengarkan, yakni nyata baginya. Terjemah dua-dua nah. Mendengarkan dan nyata baginya langkah dabiba, yakni langkah an-namlati as-sauda, semut yang hitam, ala sakhrati al-malsa, di atas batu yang licin, fil lailatiz zalma, pada apa? Pada malam yang gelap. Semut tu hitam dah. Duduk di atas batu yang licin. Kalau kita belajar kan, tempat hok kuat bunyi, tempat hok licin kau tempat yang, kalau Kelantan panggil kasak. Kena panggil kasak tak? Tu licin. Kasak ni, kasak macam tak licin. Orang luar panggil apa? Macam kapet ni orang tak panggil licin ni. Kesat. Tu kesat. Jalo kau Ni orang panggil apa ni? Ni orang panggil apa ni? Licin. Ni orang panggil licin. Tapi kalau ni? Licin tak? Ni. Ni tak licin. Ni. Ni orang panggil kasak. Tu. Mungkin kerana kasak dengan licin tu amrun iktibari. Yang ni apa? Benda tu tadi orang lain rasa dia. Mungkin orang puas dia lebih tahu lah. Bila dia setuh kain licin ni. Ni kain kasak ni. Dia faham benda tu. Faham tak? Jadi hak mana hak akan bunyi dulu? Licin kau kasak? Kasak hak kasar. Hak kesak tadi tu. Faham tak? Jadi sini ni kalau kira licin, batu tu licin. Semut lagi. Licin lagi. Lepas tu tengah gelap pula.
Akhir dengar tak hentakan kaki semut tu? Tak. Tapi kita kata dak tu ni sebab siapa? Makhluk. Allah Subhanahu Wa Taala selama mana semut tu ada, batu tu ada, maka Allah Taala bertakluk sam'un dia pada batu dan semut tadi. Walaupun dalam keadaan ni. Faham? Walaupun itulah gayahnya. Dah tak? Jadi penting tak kita tahu musahih tadi. Penting lah. Mana selama mana benda tu bersifat dengan wujud, gapo keadaan dia pun, maka dia sam'un dan basar bertakluk pada dia. Faham? Alhamdulillah. Wa basirun, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Maha mendengar, maha basir, maha dengar. Maha melihat. Basirun ini maha melihat. Yara, isyarat pada ta'alluq. Isyarat kepada ta'alluq. Yara, ini melihatkan ataupun nyata baginya, tulis dua terjemah. Kata musannif, wa basirun yara kulla syai'in ru'yatan syamilah. Yang melihatkan tiap-tiap sesuatu, yang nyatalah tiap-tiap sesuatu. Apa murad sesuatu sini? Maujud. Tidak syarat mubsarat sahaja. Tanda malat maujud. Ru'yatan syamilah. Akan sebagai melihat yang sempurna, yang merangkumi, yang meratai. Kita boleh kata juga ru'yatan sini dengan mana inkisyafan syamilan. Tak? Sebab kita kata dah yara dengan mana yang kasyifu kan? Maka boleh juga ai inkisyafan syamilan tastau'ibu kullal mudrakati, yang meratai sekalian mudrakat. Mudrakat ni ada berapa? Ada 5. Sebab mudrakat sama makna dengan maujudat. Tulis itu al-mudrakat ay al-mawjudat. Maka dia tu tadi ada 5 juga. Maka dia tu tadi ada 5 juga. Jadi mudrakat pun ada masmu'at, mubsarat. Bahasa mudahnya ginilah. Mudrakat muradif kepada mawjudat. Jadi apa hukum yang berlaku pada mawjudat berlaku pada dia. Faham? Alhamdulillah. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qala ta'ala, ini dalil lah. Dalil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bersifat dengan as-sam'u dan al-basar. Sebelum tu kita tulis dulu dalil sifat apa? Dalil sifat, dalil akli kepada kedua sifat ni. Senang dalil akli dia. Kerana apa? Sifat sam'un, basar dan kalam ni adalah sifat yang dalil naklinya lebih kuat daripada dalil akli. Boleh? Jadi dalil akli dia senang sahaja. Boleh? Dalil akli dia senang sahaja. Anda tak perlu buka topik tu secara detail, kerana topik tu perlu kepada kita cerita daripada awal. Bahkan sebenarnya kategori sifat ni. Kategori sifat ni ada 4 sifat-sifat yang sabit dengan dalil akli sahaja. Dalil apa? Nakli sahaja. Dalil akli lebih kuat daripada nakli, dan dalil nakli lebih kuat daripada akli. Ada 4 kan? Ana ada cerita benda ni dari wusta. Boleh, hantar boleh kita tengok di sana balik murajaah. Adapun di sini sesuai dengan maqam, kita sebut secara umum dalil dia sahaja, iaitu dalil akli kepada sam'un dan basar. Jikalau Allah Ta'ala bersifat dengan tidak bersifat dengan as-sam'u dan al-basar, maka lazimlah Allah bersifat dengan lawan bagi keduanya, iaitu pekak dan bisu. Iaitu pekak dan buta.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mustahil bersifat dengan lawan bagi sifat kesempurnaannya. Kerana dia itu adalah sifat kecelaan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa taala pula mustahil bersifat dengan kekurangan. Maka mustahillah Allah tidak bersifat dengan as-sam'u dan al-basar. Dan nyatalah Allah bersifat dengan keduanya. Kerana Allah telah menyebutkan innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Okey? Itu dalil akli dia. Jelas Dan ana rasa cara penyusunan dalil itu jelas dah belaka, iaitu apa? Cara qiyas istisna'i. Jadi qiyas istisna'i ini ada kaedah-kaedah dia yang ana teredah pada ketika dalil wahdaniyah. Ingat tak? Tu. Jadi apabila kita istisnakan naqidul at-tali, maka natijah dia akan dapat naqidul muqaddam. Cuba tengok anak kata akan tetapi apa? Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan apa? Kekurangan tersebut. Itu lawan kepada apa? Lawan kepada talin. Lazimlah bersifat dengan lawan tu. Lazimlah bersifat dengan kekurangan. Itu kan tali dia. Faham dah? InsyaAllah dah? Okey. Kita masuk pula kepada dalil sam'i. Dalil sam'i. Dalil naqli. Dipanggil juga dengan dalil sam'i. Qala ta'ala, telah berkatalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? Qad sami'allahu. Sesungguhnya, sami'allahu, Allah itu telah mendengarkan. Sami'a sini isyarat kepada ta'alluq lah. Isyarat kepada ta'alluq. Sami'allahu qawlal lati. Perkataan yang. Boleh? Tu. Perkataan yang. Dan murad allati di sini ialah perkataan apa? Khawlah. Sayyidatuna Khawlah. Kalau kita tengok ada asbabun nuzul, Khawlah ataupun dipanggil juga dengan Khuwailah. Dalam setengah riwayat kata dia adalah Jamilah binti Malik bin Sa'labah. Jadi ada dua riwayat allati di sini, tulis itu. Khawlah ataupun Jamilah binti Malik. Boleh? Kisah ni adalah kisah zihar, hukum zihar yang berlaku. Boleh? Zihar seperti mana kita maklumlah dalam bab munakahat. Mengatakan apa? Isteri dia tu tadi sama dengan perempuan yang haram dia nikahi. Jadi dalam kisah ni, suami kepada Khawlah tadi tu, dia ketika Khawlah tengah semaya, dia tengok Khawlah, dia rasa berkeinginan dengan Khawlah. Lalu ketika
ketika tu juga suami dia minta ke apa? Minta Khawlah tu tadi untuk bersama dengan dia. Khawlah menolak lah. Sebab apa? Sebab tengah ibadat kan? Maka apa? Suami dia pun mengatakan lafaz tersebut. Kamu ni tadi adalah seperti mana ibuku. Boleh? Maka jadilah zihar. Betul tak? Jadilah zihar. Jadi zihar ni kita maklum dah ada hukum hakir dia kan? Ada hukum hakir dia. Ada hukum asalnya awal mula-mula sekali kena apa? Kena bebaskan hamba. Boleh. Kalau tak mampu maka masuk yang kedua, maka masuk yang ketiga. Khulasanya ayat ni ayat berkaitan dengan hukum zihar. Faham dah? Tu zihar hukum dia haram. Ini untuk suami lah. Ini untuk suami. Kena beringatlah ada suami. Habis takat tu. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjika. Jadi apa perempuan itu buat lepas pada benda ni berlaku pada dia? Dia pergi mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujadiluka, yang perempuan Khawlah ataupun apa siapa dia? Jamilah tu tadi tujadiluka, mengadukan kepada kamu. Bersoal jawab dengan kamu. Tu maksud tujadiluka. Mengadukan kepada kamu dan bersoal jawab dengan kamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zawjiha, tentang apa? Tentang suaminya. Sebab suami dia telah zihar dia. Tak? Jadi nampak dia apa mengadu tu dah? Telah zihar. Wa tashtaki ila Allah, dan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Allah Taala nak cerita? Allah Taala nak cerita tingginya martabat dia ni. Boleh? Tingginya martabat perempuan ni. Apa? Wallahu yasma'u tahawurakuma. Sesungguhnya Allah Taala itu telah mendengarkan perbincangan kalian berdua, wahai Muhammad, dan juga perempuan tadi. Sebab dia mengadu masalah kepada Rasulullah SAW dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham dah? Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Taala itu Maha mendengar dan Maha melihat. Faham dah? Jelas. Jadi di sini juga ulama ambil istinbat kata seorang suami walaupun dia berkuasa atas seorang isteri, kuasa dia tu ada had dengan hak syarak. Faham tak? Kuasa dia tu ada had dengan hak syarak. Jadi dia perlu raikan hukum hakam syarak kepada isteri dia. Faham? Jalan. Jadi syahid kita mana? Syahid kita pertama pada sami'ah. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada ta'alluq sifat sam'un. Lepas tu syahid kita pada yasma'u. Isyarat kepada ta'alluq sifat sam'un. Dan juga syahid kita pada innallaha sami'un basir. Isyarat kepada apa? Isyarat kepada sifat sam'un dan isyarat kepada sifat basar. Jadi apa makna sami'? Zatun muttasifatun bis sam'. Tu maksud sami'. Maksud sami' adalah zatun muttasifatun bis sam'. Basir maksud zatun muttasifatun bil basar. Boleh? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, ayat yang kedua, boleh? Dalil pula, dalil nakli juga kepada apa? Kepada as-sam'u dan al-basar. Kata musannif, wa qala ta'ala, idhhaba, pergilah kamu berdua, ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Innahu, sesungguhnya ia itu, tagha, telah melampaui batas, apa? Dalil kekufuran dia tu. Sebab dia mengaku jadi Tuhan dah. Boleh? Tu. Tagha, anda telah melampaui batas pada kekufuran, ay fi kufrih. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Faqula, kemudian, jadi setelah kamu pergi, katakanlah lahu, ini bagi Fir'aun tu tadi, ni asal cara-cara nak menasihati. Kacap molek dulu. Betul dah? Mana bukan kata ba'wi selalu bukan. Mula-mula qula lahu qawlan layyina. Katakan baginya itu dengan kata-kata yang lembut. Boleh? Tapi bila dah kata-kata lembut dan sebagainya, nampak naik atas kepala, kena ingatlah. Seperti hak nak berlaku pada tempat kita lah ni tu. Direndahkan Islam dengan serendah-rendahnya. Tu kena beringat. Tu kena beringat. Jangan bagi muka koksi. Betul tak? Jangan bagi muka koksi. Jangan sampai agama kita tu jatuh bawah jangan.
Dan kita tengok tu benda gitu, kita kena tak redha. Itu selama-lama iman. Dan kita tak boleh redha. Bukan kejap aku nak cara gini. Bukan. Jelas tu faham tak? Habis setakat tu. Kita tak boleh buka mana tapi ni besar baik kita pula. Seorang ustaz di Mesir. Faqulah lahu qawlan layyina. Kata-kata yang lembut. Apa? La'allahu, semoga dia Fir'aun tu tadi yatazakkaru, jadi ingat. Yatazakkaru, terima peringatan. Jadi beringat. Au yakhsha, dan juga jadi takut. Qala, kamu katakanlah. Bukan. Qala, berkatalah keduanya. Ini li Fir'aun lah. Okey. Katalah keduanya nanti dulu. Bukan li Fir'aun lagi. Qala, berkatalah keduanya. Rabbana, wahai Tuhan kami. Innana, sesungguhnya kami. Boleh? Nakhafu an yafruta alaina au an yatgha. Kami takut bahawa an yafruta alaina, bahawa dia akan segera menyeksa kami. Yafruta, menyeksa kami. Ke atas kami. Au an yatgha. Ataupun dia tu tadi terus melampaui batas. Terus buat khianat lalu dah. Qala, Allah Ta'ala kata apa? La takhafa, jangan kamu takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku itu bersama dengan kalian berdua. Asma'u, sungguhlah aku itu mendengar. Wa ara, dan aku melihat. Jadi asma'u tu bisam'i. Wa ara ay bibasari. Boleh? Bisa kat tu. Jelas tak? Tu orang panggil apa? Orang panggil dalil. Ini asma'u dan ara. Itulah syahid kita ni. Musannif ambil daripada awal lagi. Mungkin ambil kerana tidak apa, tak saya memotong konteks ayat tu lah. Tak kira tiba-tiba la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Tu. Jadi asma'u wa ara isyarat kepada apa? As-sam'u isyarat kepada al-basaru. Kalau zat tu tadi tak ada as-sam'u dan al-basaru, lagu mana kita nak tasawur dia tu tadi apa? Mendengar dan melihat. Faham tak? Jadi zat, sebab tu melihat ni kita bicara dia bila dia bersifat sungguh dengan melihat. Dan kita bicara pendengar, kita bicara mendengar, ta'alluq tu bila dia sungguh sabit dia tu ada pada pendengar. Faham tak? Habis tak tu. Kalau kira ni sejai. Mana? Mata? Main apa? Habis dah ke apa? Tak lagi? Sikit lagi. Mana? Sikit lagi. Sambung. Qala al-musannifu al-kalamu. Dia tak jadi sikit dah lah al-kalam ni. Dia tak jadi sikit dah al-kalam. Ambil nafas mata. Al-kalam ni dia tak sikit. Dia kalau hak sikit tu hak lepas pada dia tu. Malaikat kita nak syarah sikit. Tak apa ya, lebih sikit tak. Tidak menjadi air kalau lebih sejai pun. Tengok. Al-kalamu. Terjemahan yang masyhur pada tempat kita kepada sifat kalam adalah perkata lah. Jadi wajib kita beriman sebagai seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala ni ada sifat kalam. Allah Ta'ala ni bersifat dengan kalam. Bersifat dengan perkata. Kerana Allah Ta'ala cerita sendiri, dia tu tadi bersifat dengan perkata. Dengan ayat-ayat yang kita akan tengok nantilah. Okey. Apa sifat kalam ni? Jadi macam biasa, sifat kalam adalah sifat ma'ani kan? Maka bagi dia tu tadi ada 7 perkara lah. Pertama, dia ni tadi wahwa, ini al-kalamu, sifatun. Sifat. Sifat ke apa? Wujudiyatun. 1. Lepas tu qadimatun. Lepas tu baqiyatun. Lepas tu qaimatun bi zatihi ta'ala, mukhalifatun lil ghairi, dan juga wahdaniyatun. Jelas kat situ? Jadi ada berapa belakang? Ada ni dah situ. Tinggal satu lagi ta'alluq dan juga muta'alaq. Mana ta'alluq dalam kitab kita ni, mana musannif isyarat pada ta'alluq?
tadullu. Tulis itu tu ta'alluq. Tu ta'alluq kalam. Baik. mana muta'allaq dia? Ma'lumat. Jami'il ma'lumat. Okey, jelas dari situ? Sifat sifat-sifat dia dan ta'alluq dan sifat, ta'alluq dan juga muta'allaq. Okey, kita nak syarah satu persatu lah. Kalam adalah sifatun, sifat. Sifat apa? Wujudiyatun. Sifat ni bangsa ada. Dia tu tak ada. Jadi ada sini seperti mana kita syarah dah sebelum ni, ada yang zati. Maksud ada yang zati ni dia bukan ada yang diciptakan. Faham tak? Dia bukan diciptakan dengan sesuatu yang lain. Maksudnya boleh tak kita kata zat Allah Ta'ala yang menciptakan kalam? Boleh tak? Tak boleh. Kerana kita belajar, kita akan tengok nanti, sifat Allah Ta'ala kalam ni, dia qadim. Bila dia qadim, dia boleh tak diciptakan walaupun dengan zat dia? Tak boleh Sebab benda yang qadim tidak ada mula. Kalau kita kata zat Allah Ta'ala menciptakan sifat dia sendiri, ada mula tak sifat tu? Ada mula lah. Faham tak? Jadi zat Allah Ta'ala tu ada. Ada tu pula yang lagi qadimah. Apa maksud qadimah? Yang ni sedia, tidak ada mula. Lagi pula dia tu baqiyah, tidak ada akhir. Bukan kata dengan tiup sangka kala tu dia akan binasa. Boleh. Ataupun bila makhluk tu tak di ke apa, masuk dalam syurga dan neraka, maka dia tak di ke apa binasa. Tak, bukan. Tamam? Lepas tu pula dia tu tadi mukhalifatun lil ghair. Dia tu tadi menyalahi dengan yang selainnya. Yang ni kalam, walaupun makhluk tu tadi dipanggil juga ada kalam, tapi apa kalam Allah Ta'ala tak sama dengan kalam makhluk. Hadran mukhalifah, dia mesti berlawan Yang keempat dia qaimatun bizatihi ta'ala. Sifat ke kalam ni dia mesti ada pada zat Allah Ta'ala. Sebab dia adalah sifat. Dia mesti ada pada zat. Tidak kita belajar? Sifat dia mesti ada pada zat. Adapun zat dia mesti ada dengan cara dirinya sendiri. Tidak gitu? Jadi sifat kalam, walaupun dia qadim, walaupun dia baqiyah, walaupun dia mukhalifatun lil ghairi, dia tu tadi apa? Ada pada zat. Boleh. Dan kita tak kata, masalahnya kalau orang buat iskal gini. Kalau kamu kata Allah Ta'ala tu ada pada zat, dia sifat yang ada pada kalam Allah Ta'ala ni sifat yang ada pada zat. Jadi apa beza sifat kalam makhluk yang juga ada pada zat? Faham ada iskal kalau kau itu. Maka kita jawab, tak samalah. Sebab zat makhluk adalah apa? Jirim. Dan kita belajar, setiap sifat yang ada pada jirim, sifat tu tadi la yabqa zamanain. Maksudnya apa la yabqa zamanain? Sifat tu baru semua. Baru pada setiap detik. Dan Allah Ta'ala sentiasa membaharukan dia. Faham tak? Jadi sifat tu tadi sama tak dengan sifat makhluk? Tak sama. Zat Allah Ta'ala sama tak dengan zat makhluk? Tak sama. Maka ada sifat pada zat yang tak sama. Sifat yang tak sama. Zat yang tak sama. Sifat yang ada pada zat tadi tu sama tak? Bersifat dia tu. Tak sama. Tak? Kalaulah gini. Contoh gini ni. Ni warna dua. Ni hijau, ni merah. Merah apa ni? Merun. Boleh merun. Koko. Warna apa? Demo terima warna apa? Kita nak ikut warna saya demo ya. Koko. Okey. Ittifaq Ni koko buat tukar. Ni hijau. Okey. Hijau ni adalah apa? Sifat. Koko ni adalah sifat. Ni zat. Ini zat. Tidak kita? Nak tanya. Hijau bersifat dengan zat ni dan koko bersifat dengan zat ni. Bersifat dia tu sama tak? Tak sama. Kalau sama-sama ni pun kita kata tak sama. Apatah lagi dengan apa? Zat ni kalau kira. Zat makhluk ni. Sifat makhluk ni. Kalau dua gini pun kita akan kata tak sama. Apatah lagi apa? Kalau zat tu bukan jirim aslan. Dia bukan jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Sah? Sifat Allah Ta'ala bukan arak. Sifat Allah Ta'ala bersifat dengan zat Allah Ta'ala bersifat dengan sifat dia. Jadi nak tanya, bersifat tu tadi sama dengan bersifat ni? Tak sama. Sebab tu dalam kitab makulat dia sebut bukan dengan makna hulul. Kita tak bahas lah sini. Nah, cuma nak cerita tak sama. Dengan lafaz tu yang kita sebut. Tak sah. Faham dah? Jadi kalau orang kata gitu, tidakkah sama-sama bersifat? Tak sama bersifat dia. Lurah Melayu kita sebut lafaz tu ya bersifat. Tapi kalau dalam kalam Arab, tak sama makna.
Nah tu. Sebab tu kalau dalam kita boleh bahas sikit, yattasifu tak lazim makna hulul. Faham dah? Buah. Cukup tu rasa. Jelas dah? Okey. Kata musannif rahimahullah, apa lagi kita tak sebut? Qa'imatun bi zatihi ta'ala wahdaniyatun . Wahdaniyatun maksudnya sifat kalam ni saja. Esa dia. Baik, lagi pula sifat ni tadullu. Ni ta'alluq dia lah, kita tinggal sikit. Laisat bihurufin tu. Boleh Tadullu, menunjuklah dia sifat kalam ni tadi. Allah Ta'ala yang bersifat dengan kalam, dia menunjuk. Menunjuk kepada apa? Menunjuk ala jami'il ma'lumat, kepada sekalian benda, sekalian maklumat. Faham tu dah? Allah Ta'ala menunjuk tak kepada suruhan dia? Tunjuk. Allah Ta'ala tunjuk tak kepada benda-benda, kisah-kisah dan sebagainya ni? Tunjuk. Faham tu dah? Faham tak? Gini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ta'alluq kalam adalah pada sekalian wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Faham? Faham situ dulu. Jadi apa makna jami'il maklumat? Maklumat adalah benda yang apa? Bertakluk dengan takluk ilmu. Ilmu takluk dia pada apa? 3 kan? Wajibat, mustahilat dengan Jadi tanda dulu jami'il maklumat ay jami'il wajibati wal mustahilati wal jaizat. Okey. Maka sekarang ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala tunjukkan dengan kalam dia tu tadi kepada sekalian maklumat. Ini segala wajibat dan segala apa? Mustahilat dan segala jaizat. Allah Ta'ala tunjukkan dengan kalam dia. Misalnya gini, bahasa mudahnya. Bila kita baca Al-Quran, kita ittifaq dah Al-Quran ni, boleh adalah Al-Quran kalam lafzi. Sebab dia tadi kita baca, kita tulis dia dan sebagainya. Sah? Baik. Akan tetapi kita ittifaq juga bahawasanya kalam ini menunjuk kepada kalam nafsi. Sah? Jadi bila kita baca dan kita faham Allah Ta'ala kata ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalam ni menunjuk kepada apa? Allah Ta'ala cerita kepada kita, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada neraka. Faham tak? Jadi suruhan tu tadi, jadi kalau kita kata Allah Ta'ala suruh dengan kalam nafsi. Suruh lah. Kita faham mana? Kita faham daripada kalam nafsi itu. Faham tak situ? Jelas tak? Hak kita bacanya kalam lafzi. Tapi kita faham Allah Ta'ala menunjuk juga dengan kalam nafsinya. Sebab apa? Sebab semaya, kita, keluarga kita, perbuatan suruh tu, itu semua apa? Semua maklumat. Faham tak? Benda yang apa? Wajibat, mustahilat dan jaizat. Faham? Allah Ta'ala menunjuk kepada sekalian perkara. Ini wajibat kau, mustahilat kau ataupun jaizat. Faham tak sifat kalam ni? Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kalam, dia menunjuk kepada makna-makna sifat kalam tu. Faham tak? Tapi kena ingatlah, Allah Ta'ala yang bersifat, kalam Allah Ta'ala ni tidak bersuara. Dan Allah Ta'ala kalam dia ni tidak berhuruf. Jelas tak? Okey, kalau kita kiyah dengan makhluk lagi ni lah. Kalau kita kiyah dengan makhluk. Makhluk ni bila dia bersifat dengan perkata, maka dia pun berkata-kata. Apa makna sebenar berkata-kata? Menunjuk. Dia menunjukkan dengan kata-kata dia. Cuma makhluk ni dia ada suara. Dia ada kata-kata. Dia ada perkataan yang disebut. Faham tak? Tu makhluk. Ni kena faham molek ni. Sebab kalam ni. Jangan silap faham pula. Oh, ni kata-kata Allah Ta'ala. Okey. Jangan buat gitu. Kita bila bersifat dengan kalam, kita berkata-kata dengan kata-kata kita lah. Ni macam anak kecek ni. Antum faham tak? Anak menunjuk ni maksudnya. Menunjuk dengan kalam yang ada suara dan ada terdahulu kemudian dan ada huruf dan sebagainya. Kalam Allah Ta'ala tak ada suara, tak ada huruf. Boleh tak? Tu kena ittifaq balik. Habis setakat tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala ta'ala. Gitu dah. Okey. Tulis itu dalil akli.
kepada sifat ni. Dalil akli kepada sifat ni. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, maka lazimlah Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya yang lemah. Dengan lawannya yang lemah itu, iaitu bisu. Akan tetapi, Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan suatu yang kekurangan. Yang antaranya itu bisu. Maka, nyatalah Allah Ta'ala itu mustahil tidak bersifat dengan perkata, dan nyatalah mesti dan lazim Allah bersifat dengan kalam. Habis saya kata. Faham tak? Jelas Qala al-musannifu qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Wa kallama Allahu Musa, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata-katalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa akan Nabi Musa. Taklima akan sebagai berkata-kata. Betul Mana Allah Taala menunjukkan segala maklumat, menunjukkan maklumat kepada Sayyidina Musa. Tapi ingatlah kalam Allah Ta'ala tu tidak bersuara dan tidak berhuruf lah. Kena ittifaq malik tu. Baik. Qala Ta'ala, "Falamma jaa'a Musa limiqatina." Dan tak kala datanglah Sayyidina Musa limiqatina, pada waktu yang telah kami tetapkan. Tu miqatina. Pada waktu yang telah kami tetapkan, wa kallamahu rabbuhu. Dan telah berkata-katalah, menunjuklah akan Nabi Musa tu tadi oleh Tuhannya. Kallamahu tu kan ta'alluq dalalah kan? Isyarat kepada ta'alluq apa kalam? Ta'alluq kalam adalah ta'alluq dalalah. Ada? Qala al-musannifu wa qala ta'ala wa ma kana li basharin. Dan tidak adalah bagi seorang manusia itu an yukallimahullahu. Boleh? Bahawasa Allah Ta'ala itu menunjukkan akan dia, menunjuklah akan dia oleh Allah. Ini berbicara akan dia itu oleh Allah. Boleh? Wa ma kana li basharin an yukallimahullahu illa wahyan. Melainkan apa? Melainkan dengan jalan wahyu. Perkara tu tadi apa? Adalah wahyu. Tak? Nak ceritanya kalau berlaku taklim ma Allah, berbicara dengan Allah Ta'ala, maksudnya benda tu tadi adalah wahyu. Faham? Habis setakat tu. Jelas dah sifat kalam tu, maka dengan huraian sifat kalam tu tadi,
habislah sifat ma'ani yang 7. Boleh? Sifat ma'ani yang 7, sifat dia dan juga ta'alluq dia dan juga muta'allaq dia. Maka sifat ma'ani yang 7 tu terbahagi pada 2. Berta'alluq dengan tidak berta'alluq. Yang tidak berta'alluq adalah sifat hayah. Selainnya semua ada berta'alluq. Ini ada tugas masing-masing. Okey. Contohnya kita ambil satu persatu dengan cara ijmal. Qudrah dan iradah, keduanya berta'alluq. Sah? Qudrah ta'alluqnya ta'alluq ta'thir. Iradah ta'alluqnya ta'alluq takhsis. Dan kedua-dua muta'allaq dia adalah mumkinat. Dan tafsilan dia kita ada cerita bawah ni. Seterusnya adalah sam'un dan basar. Sam'un dan basar, dia adalah sifat yang adalah pada Allah Ta'ala. Yang ada sungguh pada Allah Ta'ala. Sifat ni tadi berta'alluq. Apa nama ta'alluq sifat sam'un dan basar? Inkishaf. Apa muta'allaq dia? Muta'allaq dia adalah sairul mawjudat. Sama ada mawjudat tu tadi adalah mubsarat, ataupun masmu'at, ataupun madhuqat, ataupun mashmumat, ataupun malmusat. Habis. Lepas tu, al-ilmu dengan al-ilmu dulu. Al-ilmu juga berta'alluq. Gapo ta'alluq ilmu? Inkishaf. Maka kita dapati ada 3 sifat yang ta'alluq namanya sama. Inkishaf basar, inkishaf sama' dan inkishaf ilmu. Maka kita katakan, nama sahaja di sini yang sama. Adapun hakikat inkishaf pada ilmu, sam'un dan basar itu berlainan. Faham tak? Faham tak? Inkishaf yang tidak sama. Seterusnya, apa muta'allaq kepada al-ilmu? Muta'allaq ilmu adalah jami'i aksamil hukmil akli. Yakni, wajibat, mustahilat dan juga jaizat. Kalam ada ta'alluq juga. Apa ta'alluq kalam? Dalalah. Dalalah ni muta'allaq dia apa? Sifat kalam yang ta'alluqnya dalalah ni muta'allaq dia adalah wajibat, mustahilat dengan jaizat. Itu khulasah secara ijmal berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat ma'ani. Secara umumnya gitu. Jadi insya-Allah bentar lagi kita masuk pula kepada lawazim bagi apa? Lawazim. Bagi apa? Bagi sifat yang bersifat dengan sifat ma'ani. Ataupun kita boleh ambil sikit. Kita ambil sikit lah. Sebab senang ni. Tak boleh lah? Sebab senang. Jadi lepas ni baru kita syarah sifat nafsiyah, sifat salbiyah ila akhirih. Kata musannif, wa iza wajabat lahu ta'ala ay wujuban akliyan. Maka dan apabila wajiblah, yakni wujub akli bagi Allah Ta'ala, wujuban akliyan, nak tadi gitulah. Wujuban akliyan bil adillah an-naqliyah wal aqliyah. Wajabat ay wujuban akliyan bil adillah an-naqliyah wal aqliyah. Apa? Wajib baginya itu qudrah dan juga iradah dan juga ilmun dan juga hayah dan sam'un dan basarun dan kalam. Fakana minnat tabi'i, maka adalah daripada apa? Tabi'i. Ni bukan tabi'at, okay. Tabi'at hok ilah tu bukan. Ya tak? Maksud wakana minat tabi'i ni adalah kalam bahasa Arab yang nak menunjuk kepada lazimlah gitu. Fakana minat tabi'i yakni lazimlah gitu. Ni bukan tabi'i hak tu dah. Tabi'at lawan ilah tu bukan. Fakana minat tabi'i yakni fayalzamu gitu. Maka wajiblah lahu bagi Allah Ta'ala tu hadhihi sifatit taliyah. Sifat ini pula. Apa sifat ni? Kaunuhu qadiran. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa. Antum tulis terjemah hak lain kias. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa. Faham? Kalau kita nak mudah, maksudnya mungkin kita boleh takdimkan benda ni kepada apa orang awam dan sebagainya. Yang ni keadaan Allah tu maha kuasa. Gitu. Boleh? Keadaan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Faham? Keadaan Allah Ta'ala itu maha kuasa. Apa makna maha kuasa? Yang bersifat dengan perkuasa lah. Gitu. Jelas tak? Kaunuhu muridan.
Dan juga keadaan dia tu apa? Berperkehendak. Ini bersifat dengan perkehendak. Menentukan, memilih, boleh menyenggeleng, dan sebagainya. Kaunuhu aliman. Keadaan dia tu tadi apa? Maha mengetahui. Yang ini bersifat dengan petahu. Kaunuhu hayyan. Yang ini keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan pehidup. Kaunuhu sami'an. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan pendengar. Maha mendengar. Kaunuhu basiran. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan pelihat. Yang ini maha melihat. Kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkata. Dan juga maha berkata. Boleh? Tu. Habis cakap tu. Wahazihi insyuruna sifah ila akhirih. Itu kita tengok ni. Jadi nyatalah kepada kita, sifat ni tadi akan terbahagi kepada dua pula. Terbahagi kepada 4 pula. Boleh? Berapa 4? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita akan syarah satu persatu nanti. InsyaAllah.